Oxford University dibina daripada wakaf. Oh. Wow, saya kata Oxford University daripada wakaf. saya bergerak ke UK, saya belajar di sana. Allahu Akbar. Saya jumpa sampai dia punya agreement tu ada basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anda semua, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke podcast Rakam Dunia episod yang ke-12. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita membawakan seorang tetamu istimewa, seorang tetamu yang saya sangat hormati dan saya anticipate sebenarnya dia punya kehadiran, iaitu Dr. Haji Razali Othman. Apa khabar doktor? Selamat datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang. Terima kasih banyak-banyak. Okey doktor. Bila saya tengok doktor kan selepas kehidupan, doktor ada mention bahawa ini adalah fasa kehidupan baru yang mana selepas daripada doktor berpisah dengan UPM. Okey. Doktor, saya tengok kehidupan doktor semakin busy. Saya tengok sekejap doktor masuk conference, sekejap doktor bersama dengan anak yatim, sekejap doktor melawat tanah wakaf nak membangunkan masjid, sekejap doktor bersama dengan anak-anak yang menghidap kanser. So adakah ini memang kehidupan doktor ataupun sebelum ni lebih santai, sekarang makin busy ke macam mana doktor? Oh, berat soalan. Buka terus berat. Okay. Berat soalan dia. But itulah kalau untuk pengetahuan nasib kan Daniel dan Nabil. Memang kalau nak compare tu, kalau ikut asal ni, kalau ikut isteri saya lah, okay, dia kata saya makin sibuk sekarang. Ya. Makin sibuk sekarang. Ya. Tapi agaknya yalah, kalau kita dah jadi YB ni, yang bersara ni, dia kena sibuk. Kan dia kena sibuk. Nak bagi dia hidup kan, nak bagi dia happening, betul, nak bagi betul. dia biasa bergerak kan. Jadi banyak benda yang kita boleh buat lah. Tapi yang lebih penting ialah saya nak meneruskan misi saya lah. Itu yang penting. Okay. Itu memang daripada misi awal macam Asyik sebut tadi, kita nak melihat supaya masyarakat dia benar-benar faham lah. Dan lepas dia faham, dia praktiskan apa yang kita panggil sebagai wakaf lah. Salah satu daripada instrumen dalam Islamic Social Finance ataupun Islamic dalam bahasa Malaysia panggil apa? Perbankan Islam. Perbankan Sosial Islam. Okey. Perbankan sosial. Instrumen ni lah. Untuk wakaf, zakat dan juga sedekah lah. Yang sangat besar dan sangat bermanfaat. Tapi sayang tidak kita gunakan sebaik mungkin lah. Alang-alang dah bercakap pasal wakaf ni kan. Sebab tajuk podcast kita pada kali ni, kita bawakan doktor untuk berbicara tentang wakaf. Right? Dan suka untuk saya perkenalkan kepada audience kita semua, termasuk kita sekali lah, siapa sebenarnya Dr. Razali ni. Right? So Dr. Razali merupakan subject matter expert dalam bidang Islamic Finance yang merangkumi wakaf, zakat, fundraising dan juga endowment. Okay, so doktor juga merupakan seorang wakaf advisory member di Wakafah International, right? Mempunyai pengalaman memegang beberapa jawatan penting dalam agensi kerajaan seperti di Wakaf Federal Land Development Authority FELDA, Hulu Selangor Municipal Council MPHS, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam, Amanah Saham Nasional Berhad, Permodalan Nasional Berhad. Doktor juga terlibat dalam urusan yang berkaitan dengan research and development bersama dengan Malaysian Ministry of Higher Education MUHE, Institut Kajian Zakat Malaysia IKAS di UiTM dan juga di Wazan UPM. I mean, kalau nak cerita pasal credibility doktor 2 hari tak habis Doktor, bila saya dah baca doktor punya biografi yang begitu panjang dengan achievement yang doktor dah achieve sepanjang hidup, saya nak tanya satu soalan doktor. Apa yang membuatkan doktor inspired untuk lalui jalan yang doktor lalui sekarang? Apa yang membuatkan doktor bersemangat untuk korbankan 30 tahun, 40 tahun kehidupan doktor semata-mata untuk wakaf dan Islamic Finance? Yalah. Saya nak mulakan dengan cerita saya lah. Nak tunjukkan bagaimana dia bermula dengan saya tak sengaja lah. Okey. Bermula awal tahun 80-an, macam tuan-tuan lah, macam Asif, Daniel dan juga Nabil anak muda ni, saya di sekolah, dalam sekolah sekular Sekolah ni maknanya sekolah kebangsaan, bukan sekolah agama lah, tapi sebagainya. Jadi pada waktu itu saya dalam konteks wakaf, zakat ni, saya tidak melihat wakaf, zakat dan juga sedekah itu satu benda yang penting. Saya lihat
dia sebagai satu yang bermasalah. Kerana apa saya kata dia bermasalah? Sebab saya melihat sendiri. Okey. Sebut saja wakaf ini, apa yang terfikir di kepala kita tentunya kubur. Tanah kubur kan. Betul, sinonim dengan kubur. Kubur kan. Masjid. Ya. Surau. Sekolah agama. Madrasah. Tanah-tanah terbiar. Dan sebagainya. Dan yang paling sinonim lagi, sebab wakaf ni free. Okey. Gratis. Percuma kan. Jadi benda-benda ni menjadikan saya rasa. Dan pada ketika itu jugalah kalau kita lihat di Majlis Agama Islam sebagai pemegang amanah tunggal, dia panggil sole trustee ni, wakaf pun dilihat sebagai sesuatu yang bermasalah. Contohlah, pada waktu itu banyak bangunan-bangunan atau harta terwakaf yang tak dibangunkan. Tanah-tanah wakaf terbiar. 2. Dan yang ketiganya, kalau ada pun harta wakaf yang dibangunkan, kos pembangunan lebih tinggi daripada pendapatan dia. Ini yang berlaku dalam tahun 80-an lah. Kan? Jadi pada tahun 1999 saya buat MBA. Saya orang marketing bidang saya degree saya dalam bidang economics dan saya buat marketing my second ni lah subjek kan. Jadi bila saya buat MBA tu, saya ambil satu paper dipanggil economics Islamic dengan harapan dengan mission saya nak tunjukkan kepada mereka bahawa wakaf zakat ni tak bermanfaat. Okey. Melalui pembelajaran yang formal lah. Sebab dia ajar profesor-profesor yang hebat kan. Dan nak ditakdirkan pada ketika itu saya terlewat datang kelas. Okey. Saya kalau datang kelas ni asyik kawan semua memang on time lah. Saya memang belajar tu saya belajar, saya nak dapat result yang baik lah. Okay. Kalau dah start pukul 8, 7.45 saya dah start dalam kelas dah. Okay. Pada waktu tu masa saya buat MBA tu, saya datang start kelas pukul 9, saya datang pukul 9.20. Bukan macam tu lah. Dan pada ketika itu profesor yang mengajar tu dia dah tetapkan tajuk lah. Tajuk yang kami akan buat sebagai pelajar MBA untuk dibentang pada semester akhir. Pada akhir semester lah. Okey. Dan bila saya masuk tu, profesor tunjuk kertas macam ni. Dia letak kertas, letak kertas macam ni. Okey. Letak macam ni lah, terbalik macam ni. Okey. Ada dalam 12-13 orang pelajar. Okey. Bila saya masuk dengan satu je lah. Sebab saya datang lambat. Datang lambat tinggal satu lah. Yang terakhir je lah. Jadi saya buka macam biasa lah. Saya buka. Rupa tajuknya WAQF. Wakaf. Dan pada ketika itu dunia saya sangat gelap. Saya rasa cukup menderita. Ini saya cerita serius. Saya rasa bukan saja menderita, saya rasa saya dihina lah. Teruk sangat tu. Ya, teruk sangat. Selama 10 tahun saya dalam bidang pemasaran. Saya dah pergi ke US, dah pergi ke UK, saya dah banner kerjaya saya, tiba-tiba buat wakaf dalam MBA. Ya. Saya rasa sangat kecewa. Okey. Sangat sedih dan sangat tak boleh kata pada waktu itu. Saya marah sangat. Kenapa saya dalam bidang marketing disuruh pasarkan kubur? Itu yang saya boleh sampai saya. Ya, mindset time tu lah. Mindset pada waktu itu. Kubur tu. Jadi saya buat keputusan untuk tarik diri. Sampai macam tu sekali dah? Serius ni? Serius. Memang serius. Saya tarik diri. Dan bila saya balik rumah, saya beritahu isteri saya, itu my wife, dia kata, nama dia Ayu, abang nak tarik diri lah. Ambil paper ni, tapi dapat tajuk wakaf, dan is very ni lah, tak ada manfaat pada saya, dan saya nak tarik diri. Tapi my wife pada waktu tu, dia ni bukan ustazah, dia ni pensyarah, tapi macam ustazah waktu tu. Allah nak tunjuk kan. Dia kata tak apalah bang, dia buat dulu, kod Allah nak tunjuk something dekat you. Okay. Tapi saya berkeras. Saya kata okey, saya masuk kelas. Kalau saya tak puas hati juga, dalam masa 2 minggu, kita ada masa 2 minggu kan untuk nak withdraw paper kan, saya akan tarik diri lah. Saya keras nak tarik diri. Maka saya masuklah kelas macam biasa, tapi masuk kelas dengan belajar dan mencari. Okey. Dia beza tu. Dia mencari kan. Saya baca jurnal, baca apa, dan setiap kali saya baca buku, setiap kali saya baca jurnal, setiap kali saya pensyarah mengajar, apa yang saya faham, apa yang diberitahu oleh orang tua kita, apa yang saya lihat tu dia tak sama. Okey. Dia macam tak selaras, tak selaras. Lain.
Tak match doktor. Tak match. Tak match, dia lain. Yang dia beritahu dengan yang dijumpa tak jumpa. jumpa. Wakaf kubur, tapi sebenarnya bukan kubur. Time tu apa kubur doktor? sebenarnya kecil aja. Time tu apa doktor rasa? Saya mencari lah. Saya mencari dan saya buat kajian, buat apa. Memang pada waktu memang banyak saya baca lah. Sampailah satu akhir tahun tu saya lulus, dan di akhir MBA tu dulu saya 0%. Dia mengubah cara berfikir saya lah. 50%. Okey. Habis MBA habis MBA 50%. Okey. Tak 100% lagi. Okey. Sebab saya dah doktrinkan begitu. Ya, okey. Berat doktrin ni kan. Masa tu baru habis first semester untuk MBA lah. MBA lah. Berapa tahun total MBA masa tu? 2 tahun. Oh, masa tu 2 tahun 2 tahun lah. Saya habis satu. Okey. Sebab sekarang tengok MBA dah setahun. Ada bergantung. Bergantung lah. Oh. Okey, kemudian? Jadi bila dah habis tu, saya fikir saya teringat kan. Saya nak mencari, saya tak puas, saya nak cari juga. Saya teringat satu buku yang ditulis oleh Monica Gorenzi, seorang profesor yang hebat di Amerika, di UK. Dia mengatakan bahawa Oxford University dibina daripada wakaf. Oh. Wow, saya kata Oxford University daripada wakaf. dibina daripada wakaf. Saya bergerak ke UK, saya pergi ke sana, saya belajar di sana. Allahu Akbar. Saya jumpa sampai dia punya agreement tu ada basmalah. Basmalah agreement dia. Ada bismillahirrahmanirrahim. Yang asal tu. Yang asal. Dengan nama Allah, dengan nama Tuhan tu. Dan Masya-Allah. kata Gorenzi, dia kata, ni Gorenzi, Mak Saleh tulis ni. Dia kata, kenapa yang bawa konsep ni nama dia D. Merton. D. Merton ni lah Chancellor Raja England. Dia pergi ke Jerusalem, dan pada waktu itu Jerusalem telah wakaf dan Islam telah berkembang subur. Hebat. Itulah hebat. Dia pergi ke Jerusalem, dia nampak konsep wakaf, dia bawa ke England. Dia tubuhlah Oxford University, lebih tepat lagi di Merton College, menggunakan konsep wakaf. Okay. Dan kata Monica lagi, kenapa di Merton tidak mengisytiharkan diambil daripada Jerusalem, kerana pada waktu itulah perang salib. Seolah-olah kalau dia sebagai Raja England, Chancellor Raja England, dia mengatakan dia ambil daripada Islam, maka dia menghina bangsa dia menghina agama macam dia. merosakkan ego dia. Dia ada ego kan. Jadi saya lihat sendiri memang hebat lah. Hebat Oxford University yang you rasa mesti yang sangat hebat, yang tertua itu, rupa-rupanya daripada wakaf. Okey. Kan? Dia mengubah saya 60%. Tambah 10% lah. 10%. 10% lah. 10% je. Tapi dia dah mengubah tu. Dah lebih 50% tu. Yalah, makin hampir lah. Dia dah kira grade B dah tu. Grade B tu. Kemudian saya teringat lagi seorang profesor, Mark Dicey. Mark Dicey. Profesor Mark Dicey ni, dia buat satu paper, satu jurnal pasal sebuah college undang-undang yang tertua di England. Saya lupa nama college ni. Lincoln Inn ni college yang paling tua lah di UK. Dia kata dia ambil dari konsep wakaf. Pun wakaf juga. Wakaf juga. Maksudnya bukan Oxford saja daripada wakaf. No, bukan. Saya pergi tengok. Allahu Akbar. Sama juga. Sama. Ada basmalah juga? Tak ada basmalah. Dan konsepnya tu dia ambil daripada konsep madrasah, bawa ke England, jadilah konsep sekolah undang-undang. Doktor, sekejap. Kalau dekat UK tu dia pakai term wakaf juga ke atau crowdfunding? Endowment. Okey. Endowment tu bahasa ataupun base dia trust. Trust. Okey. Jadi dia mengubah saya 70%. Okey. Tambah lagi. Tambah sikit lagi kan. A minus A minus. Belum lagi. Minus A 75%. Okey. B minus. B plus. Belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. Dia 75 baru ni kan. Okey. Kemudian apa ni di India, apa tu yang cantik tu panggil apa? Taj Mahal. Dan Taj Mahal itu dibina daripada wakaf. Pun wakaf juga. Kehebatan Taj Mahal itu tak dapat diungkap oleh mana-mana engineer, mana-mana arkitek di atas muka bumi ini. Rupa-rupanya dibina melalui dana wakaf. Mumtaz ataupun Shahjahan. Shahjahan, isteri dia Mumtaz kan. Okay. Kemudian saya pergilah, dan alhamdulillah lah. Dan akhir sekali saya teringatlah, dalam hati saya bergolak, saya berlawan. Because yang dah ditulis terlalu kuat saya nak dapatkan, nak percaya, susah nak percaya. Dia nak tengok sendiri baru saya nampak. Akhirnya saya teringatlah
di Turki. Di Turki. Maka saya buat keputusan untuk melihat negeri Turki. Dan Turki ni memang saya ada banyaklah pengetahuan, kebanyakan rujukan yang kita buat rujukan daripada Turki kan. Dan saya pergilah ke Istanbul Ke Istanbul. Ini saya kata Allah nak uji kita nak bantu kita. Saya sampai di Sulaimaniyah kompleks kompleks yang paling tinggi di kota Istanbul. Okey. Saya disambut oleh orang yang saya tak kenal. Sambut saya. Ajak saya pergi panjat bangunan yang paling tinggi di kota Istanbul tu. Okey. Saya pun naik dengan dia. Yang tu unplanned kan doktor? Tak rancang. Naik dengan dia lah. Tak naik bukan semua boleh naik itulah. Salah tu. Tapi yang ni macam owner lah, bukanlah owner tapi one of the pegawai di sana kan, dia bawa saya. Tapi dia tahulah doktor datang untuk buat kajian. Tak tahu Tak tahu. Tak tahu. Okey. Macam random jumpa doktor. Dia pergi jumpa. Lepas tu dia ajak saya naik. Dia kata nak tengok tak kat atas tu. Saya pergilah. Okey, saya pergi naik ke atas tu. Saya nampak konsep di atas paling tinggi konsep wakaf Turki yang dipanggil kuliah itu. Yang kuliah ni yang ada 3 level level harat, level akarat, level masjid tu, bangunan tu. Harat ni contoh macam bangunan-bangunan yang macam hospital kan? Ini first layer First layer. Ni maknanya tengah-tengah center dia masjid. Center of excellence. Lepas tu kemudian first layer tu adalah perkara-perkara yang essential lah, hospital, sekolah semua. Yang kedua tu untuk yang menambah pendapatan. Contohnya macam hotel, hamam, restoran, bazar kan. Dan yang last tu tempat tinggal. Dia macam Madinah lah kan doktor kan? Madinah kota Madinah tu tengah-tengah tu Masjid Nabawi, lepas tu tepi-tepi hotel apa semua Jadi saya pergi situ, saya nampak jelas lah, nampak universiti, nampak kutub kanan, nampak dengan jelas sekali. Dan nampak dengan cukup jelas lah konsep yang saya baca, yang Allah tunjukkan depan mata saya sendiri. Saya nampak dan saya rakam lah. Nampak tu. Kemudian saya keliling, dah puas saya keliling, dia ajak saya turun. Buat dia ajak semua, okey lah, kita turun lah. Masa nak turun tu dia kata, brother, can you clap your hand? Clap. Bangunan bergema Sulaimaniyah yang begitu besar, dia macam masjid kan, masjid Sulaimaniyah tu tak perlu pakai mikrofon. Allahu Akbar. Dia bergema sendiri lah. Engineering dia. Bijak. Saya pun turun bawah, carilah mimbar, buat sembahyang taubat lah. Dan di situlah saya mengaku, ya Allah ya Tuhanku, hari ini aku mengaku aku bersalah. Saya mengaku saya bersalah, Allah. Dan hari ini juga saya kata kalau saya dapat sharekan dengan orang lain, siapa termasuk Asif, termasuk Nabil, termasuk Daniel, bahawa wakaf itu bukan sekadar nak kubur, cukup lah. Saya dah puas lah. Kerana itulah saya dulu. Dan bermula dari situlah saya jadi advocate, terlalu semangat, rapat lah wakaf ni, sehingga saya buat PhD dalam bidang wakaf. Bidang wakaf. So maknanya time ni dah 100% lah. 100%. Tiada ragu. Tiada ragu dah. Bukan 99.99%. Tak ada dah. 100% solid. Mungkin lebih. Clean. Mungkin lebih. Allah tunjukkan dengan mata saya, kau degil lah, nak aku tunjuk dengan kau. Yelah, sebab kita ditipu kan. Kita ditipu dengan doktrin-doktrin mengatakan wakaf ni sesuatu benda yang lekeh ke macam mana tu kan. Betul. Ya. Betul. Okey, alang-alang bila doktor dah ceritakan pasal diri doktor, dan doktor dah sambung berkenaan orang kata sambung PhD, sambung pengajian dalam bidang wakaf. Kami ni yelah macam doktor juga, awal-awal tu nak faham wakaf ni susah. Right? So apa sebenarnya wakaf ni, doktor? Apa perbezaan dia dengan infak, dengan zakat, dengan sedekah, hadiah dan sebagainya? Boleh doktor ulas? Ni soalan yang baiklah dan sangat asas, sangat fundamental lah. Okey, dalam bahasa yang paling mudah, wakaf ialah sumbangan. Sumbangan, sedekah, kemudian pemberian dalam Islam. Islam. Sebab orang lain pun yang bukan Islam, dia ada sedekah dia juga. Dia ada sumbangan dia. Okey. Secara umum, sedekah ataupun pemberian dalam bahasa Inggeris sebut charity kan? Charity. Ada 3 jenis charity lah. 3 jenis pemberian atau 3 jenis sumbangan. Yang pertama dia panggil general charity. Asyik pergi ke bank atau pergi ke masjid, pergi ke mana-mana yatim,
bagi RM10 tanpa kita rancang. Okay. By impulse. Itu dipanggil general charity. Yang kedua dia panggil obligatory charity. Yang wajib ni kalau katakan Daniel dah cukup syarat wajibnya, dia tak bersedekah, maka Daniel jatuh berdosa. Silap-silap dicampakkan Allah ke neraka. Kita harap taklah bagus. Contoh macam zakat lah maksudnya. Zakat lah tu. Zakat lah tu. Okey. Rukun. Zakat. Sebab dalam Quran zakat disebut sedekah. Infak. Sedekah. Infak ni lagi umum. Infak lagi umum. Kemudian yang ketiga dipanggil perpetual charity. Perpetual charity. Perpetual charity. Perpetual charity adalah charity sedekah yang bersifat jangka panjang. Amal yang jariah. Kekal sampai hari kiamat. Okey. Ini dah dipanggil wakaf. Apa dalilnya? Paling penting saya ambil dalil dulu dah. Dalil tentang wakaf ni Quran dan juga hadis. Okay. Tapi saya ambil contoh dalil yang paling ni lah. Yang paling umum, yang paling popular lah. Kisah Nabi di Khaybar. Kisah Nabi Kisah Umar lah. Umar ni dia ada tanah di Khaybar, di sebidang tanah, dan Umar nak gunakan tanah tadi untuk mendapat pahala yang besar di sisi Allah SWT. Maka Umar dah datang, dah berjumpa pada Rasulullah. Kata Umar, ya Rasulullah, dia kata dia, aku ada tanah di Khaybar ni, aku nak sedekah, aku nak dapatkan kebaikan yang paling baik yang aku boleh dapat. Apa pandangan Rasulullah, Nabi lah. Maka jawab Rasulullah, tahankan asal harta itu dan sedekahkan hasilnya. Maknanya tanah tadi kekalkan, kan? Dikekalkan, tak boleh diusik, tak boleh dijual, tak boleh dihadiahkan, tak boleh gadai, semua tak boleh. Seolah-olah tanah itu balik kepada milik Allah SWT. Tetapi yang boleh kita gunakan ialah hasil daripada tanah tadi. Manfaat tadi. Contohlah, katalah kita ada, contoh macam kita ada di Majlis Agama Islam Negeri Selangor, katakan dia tanah dia ada 10 ekar. 10 ekar tu ialah tanah Allah. Tanah wakaf tanah Allah, tak boleh usik lah. Boleh jual, tak boleh semua tak boleh. So apa yang Majlis Agama Islam Negeri Selangor boleh buat, ataupun Perbanan Wakaf Selangor boleh buat, ialah dengan mungkin dia buat projek pertanian. Mungkin dia buat apa-apa projek lah yang untuk dapatkan hasil. So hasil tadi dijadikan manfaat wakaf. Oleh kerana tanah sifatnya kekal, kan dia tak kekal, maka dia sampai kiamat lah. Ni perpetual tu. Ni perpetual. Doktor, saya tanya, kalau macam dia kata dia tak nak guna untuk buat pertanian, dia nak buat hotel, boleh, untuk buat untung. Boleh. Kita ada 4-5 hotel kat Malaysia yang wakaf. Boleh. Ini yang disebut sebagai wakaf am dan wakaf khusus. Wakaf khas. Saya balik pada apa yang Asyik sebut. Kita sebut wakaf ni. Wakaf ni sebenarnya ada 2. Satu disebut wakaf zuhri. Wakaf keluarga. Wakaf keluarga ni telah pun dihapuskan orang barat. Ni nak cerita itu, saya menangis ni. Saya tak pernah menangis seumur hidup saya belajar, saya menangis. Saya baca kisah ni. Masyarakat orang barat berjaya menghapuskan wakaf zuhri secara total. Sampai sekarang? Sekarang hidup susah lah. Dia orang kata hidup tak mahu, segan apa. Hidup segan mati tak mahu. Hidup tak mahu kan. Jadi ada, tapi tak banyak Majlis Agama Islam Negeri yang buat. Maknanya telah berjaya dihapuskan oleh orang barat secara total. Yang kedua yang kita ada hari ni dipanggil wakaf khairi. Wakaf kebajikan. Dalam bahasa Melayu lah, bahasa Malaysia kan. Kebajikan. So wakaf kebajikan ada 2 jenis. Satu sifatnya umum, 2 khusus. Yang umum ni, katalah tadi macam Asyik kata tanah ni kan. Tanah ni dikata aku wakaf tanah ni nak buat hotel. Jadi wakaf khusus. Tanah tadi digunakan untuk buat hotel, nak bantu anak yatim. Khusus lah. Dan khusus kan. Maksudnya bina hotel untuk bantu anak yatim. Contohlah anak yatim. Mana untung bantu anak yatim. Maknanya dia dah spesifik lah. Dah spesifik lah. Masa hotel tu buat untung, tapi untung tu bukan untuk individu, untuk bantu anak yatim. Contoh kan anak yatim kan. Atau nak bantu sekolah, atau nak bantu masjid. Apa-apa yang you tetapkan. Maka sampai hari kiamat tak boleh diubah. Tak boleh ubah. Ini yang macam wakaf masjid tu, tak boleh nak runtuhkan masjid tu. Dia tak boleh ubah. Kalau yang kedua dia panggil
wakaf umum umum ni dia katalah macam balik pada apa Nabil tadi, apa ni Daniel. Okey, saya nak wakafkan ni untuk masyarakat Islam, untuk umum. Dia umum lah. Jadi Majlis Agama Islam Negeri dia boleh gunakan untuk tujuan apa saja. Buat food court, gelanggang futsal, pickleball kan. Dia boleh jadi apa-apa je lah. Boleh apa-apa saja. Demi untuk kepentingan umat Islam. Bukan Islam saja. Wakaf ni boleh pada bukan Islam. Macam kes tadi dia spesifik untuk umat Islam sahaja. Terpulang. Okey. Sebab itu wakaf cantik. Wakaf ni bukan hak orang Islam. Wakaf hak Allah. Allah bagi kepada semua orang. Memang tapi dia pimpin oleh orang Islam. Okey. Kan? Lagi clear. Okey. Aku faham. Dia macam seolah-olah menzahirkan sifat rahmah Allah. Allah rahmah untuk semua. Rahim je untuk orang Islam. Yes. Betul. Saya boleh saya contoh tak? Boleh. Contoh Sila. Saya nak bagi supaya para pendengar kita faham, kita pun faham kan. Contoh kita kat Malaysia lah. Kita kat Malaysia ni kita ada tanah rezerv Melayu. Okey. Saya tak ada isu ni just contoh Ya. Katalah banyak tanah yang tergadai tanah Melayu. Contohnya kita ambil di Negeri Pahang lah, keluar masuk khabar banyak kan, dibuat oleh orang-orang bukan Melayu, orang Cina kan. Cina. Kemudian dia dah buat tanam durian sebagainya, dia dah buat, you rampas, you ambil hak dia kan. So marahlah dia kan. Dalam konteks kita kena faham orang Cina ke, orang India ke, orang Melayu ke yang ada modal, lebih lagi orang Cina, dia ni ada banyak modal, duit dia banyak, dia ada kepakaran, buatlah, tak salah. Tetapi bayangkan kalau tanah-tanah wakaf, dia buat tanah wakaf, jadikan tanah wakaf. Okey, dia kata 40 tahun 30 tahun balik kepada majlis. Buatlah, dia pun seronok, dia pun happy. Kan? Dia pun happy. Kenapa dia buat? Sebab dia ada modal. Dan kita yang mengurus tanah tadi, kenapa kita bagi? Sebab kita ada tanah. Kan ada mutual understanding kan? Betul. Dia pun seronok, tak ada masalah. 30 tahun masuk balik kepada majlis, semua orang boleh dapat pula. Panjang katakan tadi, proses tadi kata 30 tahun, mungkin kita boleh buat perjanjian 30% kepada majlis, 70% pada orang yang menguruskan. Dah dapat hasil dah 30%. Dan 30 tahun semua hasil balik kepada kita. Dan kita pula boleh agih kepada semua orang, tak kira bangsa. Acong ke, Mutu Sami ke, Ali ke, selagi dia layak, bagilah. Itulah wakaf. Ini bukan zakat. Betul. Saya cerita ni wakaf bukan zakat. Zakat tu hak orang Islam. Okey. Kena jelas tu. Kau tak nanti orang kata betul. Lain lah. Betul. Itu dia contoh lah nak tunjuk pada kita bagaimana tanah reserve yang ada, reserve Melayu yang ada undang-undang sendiri pun boleh tergadai. Wakaf insya-Allah dia takkan tergadai. Kau nak gadai, besok kau jawab dengan Allah. Dengan Allah, kita kecil perut tak? Yalah. Allah umban kita ke neraka, bakar kita jadi ni, dia sanggup. Dia tak nak. Dia tak sanggup. Betul. Dia tak sanggup. Jadi wakaf ni dia ada 3 pihak lah kan. Kalau kita sebut pasal wakaf, dia ada 3 pihak. Orang yang memberi wakaf, penerima wakaf dan yang menguruskan wakaf. So maknanya yang pemberi wakaf ni dia nak kena lafaz ke macam mana doktor? Saya bagi term-term dalam wakaf term-term wakaf konteks Malaysia Malaysia ni. Okey. Pertama sekali wakaf ni dia jatuh dalam perkara negeri lah. Ke negeri dia start dengan perkara perlembagaan persekutuan. Okey. Kemudian perlembagaan persekutuan turunkan kuasa, apa sahaja perkara agama adalah perkara negeri. Termasuk wakaf lah. Jadi wakaf letak di bawah majlis bawah sultan lah, Sultan Melayu lah, dan diurus oleh Majlis Agama Islam Negeri. Dan Majlis Agama Islam Negeri ini dalam konteks wakaf dipanggil sole trustee. Pemegang amanah tunggal. Okay. Semua wakaf adalah di bawah pemegang amanah, bawah seliaan pemegang amanah tunggal, iaitu Majlis Agama Islam Negeri. Contohnya kita di Selangor nak buat wakaf, kenalah menghadap Majlis Agama Islam Negeri. Dapat kebenaran. Selangor, kita orang Selangor ada tanah di Negeri Sembilan, tak boleh buat, kena menghadap Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Di Johor sebab dia bawah perkara negeri. Okey. Clear? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menguruskan. Mula dipanggil mutawali. Mutawali ni contohlah macam saya lah. Saya nak buat wakaf. Okey, saya dapatkan kuasa untuk dapatkan mula wakaf daripada sole trustee.
Saya di Selangor. Dapat dah pergi di Majlis Agama Islam Negeri Selangor ataupun Perbahanan Wakaf Negeri Selangor, dapatkan kebenaran untuk menguruskan wakaf. Mutawali ni sebenarnya kata wali lah, yang menjaga. Wakil. Dalam bahasa dia panggil pengurus lah. Pengurus wakaf. Dalam bahasa mudah kita lah. Dan of course yang ketiga, orang yang berwakaf lah. Wakaf lah kan. Wakaf tu sama ada dia nak wakaf pada majlis, wakaf siapa terpulang pada dia. So maknanya dia punya keluarga dah tak boleh nak usik dah apa dah? Tak boleh. Dah serahkan semuanya. Tak boleh. Ya. Dengan dia kata aku wakafkan tanah ini, aku wakafkan duit ini, maka jatuhlah hak milik dia secara total. Dan mana pergi? Hadaplah ke langit Allah SWT. Dan manfaat dia boleh digunakan oleh seluruh alam, seluruh dunia, ikut apa saja makhluk. Tetapkan. I see. Aku nak wakafkan tanah ni, saya nak bagi beasiswa kepada anak-anak yatim. Maka jadilah dia beasiswa anak yatim sampai hari kiamat. Okay. Aku nak buat bisnes, boleh buat bisnes. Ni nama apa nama company ni? Rakam Dunia. Nama rakamnya. Buat Rakam Dunia, boleh. Tak ada salah, boleh. Kan? Buat itu kebaikan. Perkara yang kebaikan. Hasil wakaf tadi, saya nak bangunkan, nak pastikan Rakam Dunia ni dapat hasil daripada wakaf tadi dan dapat berkembang. Sampai bila-bila? Cuma dia ada perjanjian macam 70% kepada syarikat. Tak perlu. Tak semestinya. Itu kena bincang, itu dalaman lah. Itu isu dalaman lah. You bayangkan, katalah you buat wakaf ni, maknanya Rakam Dunia ni sampai hari kiamat dia hidup. Sebab duit you tak putus. Pokok tak usik. Maksud dia kat sini, kita contohlah kalau macam mana sebenarnya saya nampak dia boleh bantu ekonomi. Kita ada wakafkan tanah, lepas tu kita buat akad kan, dia gunakan untuk buat perniagaan. Sampai kiamat dia boleh, contoh untuk perniagaan food court, membantu peniaga-peniaga Melayu yang baru nak naik. So semua peniaga Melayu boleh buka, dia tutup, orang Melayu baru boleh masuk. Tepat sekali. Secara automatik ekonomi orang Melayu Islam terbina lah. Sebab doktor pernah mention wakaf ni boleh jadi ekonomi yang ketiga, ekonomi ketiga selepas public, private dan boleh jadi wakaf. Memang dah berlaku dah. Di zaman Islam dia panggil ijtimai. Kita orang Islam tak gunakan. Didoktrinkan bahawa wakaf ni hanya berkaitan dengan kubur. Kubur dengan masjid ni. Kubur dengan masjid. Tadi balik pada apa Daniel. Bukan sahaja tanah, duit boleh jadi wakaf. Itu yang kita nak cerita pasal paper ni. Kumpul duit. Jadikan hasil ni gunalah untuk ni. Kan untuk company kita. Tapi saya nak fahamkan satu benda. Wakaf ni sebenarnya kita boleh wakafkan sesuatu benda yang dia punya zahir tu tak boleh berubah, betul tak? Ain dia tak boleh berubah. Contoh kalau tayar kita tak boleh lah wakafkan, betul tak? Boleh. Sebab dia boleh berubah. Wakaf ni dia ada dua jenis. Kan dua jenis pula. Dia panggil dia panggil jenis ni nak bawa rukun wakaf lah Boleh saya terus tak? Boleh. Mudah kita nak faham kan? Untuk wakaf ni dia ada rukun. Rukun ni kena. Sebab itu wakaf ni dia tak boleh main-main. Salah satu rukun tak ikut, batal wakaf di sisi Allah SWT. Terbatal dia. You nampak tak batal? Di sisi Allah dia batal. Apa dia? Yang pertama, orang yang berwakaf. Orang berwakaf. Siapa orang berwakaf? Wakaf kita lah. Orang yang cukup umur, orang yang ada akal. Orang bukan Islam boleh tak? Boleh. Termasuk orang bukan Islam. Boleh berwakaf. Boleh berwakaf. Itu yang pertama. Maknanya jelas maknanya selalunya yang timbul isu dalam konsep pertama ni, boleh tak orang bukan Islam berwakaf? Jawapannya boleh. Apa dalilnya? Safiyah, isteri Nabi yang beragama Yahudi, kahwin dengan Nabi Rasulullah SAW, dia masuk Islam. Masa ketika dia masuk Islam tu, dia wakafkan harta dia kepada adiknya yang masih lagi beragama Yahudi. Nabi tak tegur. Nabi tak kata apa, maka kata ulama, tak tegurnya Nabi itu maka boleh. Tanda tak salah. Itu ada dalil tu. Yang kedua, harta wakaf. Apa ini? Harta wakaf ada dua jenis. Satu, harta yang sifatnya kekal. Contohnya tanah dengan bangunan. 4 mazhab besar kita sepakat mengatakan harta yang sifat kekal tadi, atau dalam bahasa Inggeris disebut immovable property tadi, adalah harus. Tak ada isu. Boleh. Sebab itu kalau kita tengok zaman-zaman kita kecil tu, kalau tok kita, nenek kita nak wakaf tanah kan, bangunan kan, itu memang diajar begitu. Yang kedua dia panggil
dia panggil harta yang tak kekal, harta yang tak kekal, yang bergerak, berubah ain, movable property. Duit contoh. Tanah, duit, mungkin tadi apa? Kenderaan, tayar. Semualah. Okey. Yang ni ada khilaf ulama. Ada khilaf, okey. Okey. Jadi macam Imam Syafi'i lebih kepada sifatnya kekal. Betul. Yang immovable tadi. Okay. Tapi kita harus ingat bahawa wakaf ini ialah ijtihadi. Dia bukan sifatnya qat'i. Betul. Qat'i itu sifatnya boleh, tak boleh. No, wakaf ini sifatnya ijtihadi, bergantung kepada pandangan scholars, pandangan ulama. Ijtihad pun dia boleh berubah mengikut zaman. Boleh berubah. Dan dalam konteks-konteks tertentu, misalnya duit. Walaupun di Malaysia kita pegang mazhab Syafi'i kan, Syafi'i tak benar, tapi di Malaysia kita benarkan. Sebab dalam enactment wakaf di setiap negeri mengatakan bahawa walaupun kita memegang Imam Syafi'i, tapi kita masih boleh menggunakan tiga yang lain bertakluk pada hujah dan juga fatwa-fatwa yang dibenarkan oleh majlis agama masing-masing lah. Sebab akhirnya dia kembali kepada Quran, sunnah, ijma' qiyas. Betul. Kan? Berat wakaf ni. Dia tak berat. Tak berat Ijtihadi dia ringan lah. Yalah. Maksud saya dia punya explanation dia panjang Kena faham asas dia dulu. Kena faham lah. Kan? Dia mudah je. Contoh macam wakaf kita kata wakaf tak boleh jual kan. Satu konsep dalam wakaf panggil istibdal. Tukar milik, tukar ni. Katalah tanah di A, di tempat A, tanah yang nak tukar tanah B. Tukarlah. Tapi mesti ada sebab lah. Bawa kembali fatwa. Mungkin kita kata tanah A ni mungkin tak sesuai lah. Dia nak tukar kepada tempat yang lebih sesuai. Tukar. Dia panggil istibdal. Dalam mazhab Syafi'i tak dibenarkan. Tapi Malaysia kita benarkan. Kenapa? Bergantung kepada fatwa. Biarlah fatwa mereka yang lebih pakar. Sebab majlis fatwa kadang dia akan tengok maslahat, huruf, masa, keadaan. Betul. Contoh yang paling baik lagi tengok di Pulau Pinang. Madrasah Al-Mansur. Asal Madrasah Al-Mansur itu ialah di kompleks yang tengah-tengah kompleks apa? Di Georgetown tu. Komta. Okey. Itu tanah Al-Mansur. Ada tak sampai 1 ekar pun. Dia tukar dengan jadikan istibdal, tukar di tanah di balik pulau, dapat 27 ekar. As long as harganya sama atau lebih sama nilai. Atau lebih tinggi. Sama atau lebih tinggi. Setengah ekar tukar 27 Ya. Besar lagi sama nilai sama nilai. Tapi di Georgetown tu lah kalau ini walaupun 1 ekar naik bukan tinggi lah ni kan. Dalam pulau kan. Sebab balik pulau tu dah belakang. Value dia dah kurang sikit. Balik pulau yalah betul lah. Balik pulau pun balik pulau pun dalam pulau juga kan. Tapi dengan 27 ekar lah tu, lebih mungkin saya tak pasti dalam 20 ekar lebih ni, dia dapat buat bangunan yang banyak. Ramai orang boleh belajar. Ya tu. Kan? Belajar. Okey doktor, kita nak tahu pula macam mana dengan endowment ataupun yayasan. Ataupun sebab sebelum ni doktor pernah mention pada saya bahawa orang barat ni dia licik, yang mana dia hina kita punya wakaf, tapi at the same time dia buat dia punya sistem yang serupa dengan wakaf. So apa ulasan doktor? Okay, sebelum tu saya nak selesaikan dulu. Yang rukun ni. Boleh. Sila ada sikit lagi. Baru dua kan tadi. Orang berwakaf, harta yang diwakafkan. Yang ketiga dipanggil Ijab kabul. Ijab lah. Akad lah. Okey, ini prinsip wakaf yang ada 6 tu Rukun wakaf. Ada 6 Ada 5. Ada 5. 4. Okey. Rukun lah Katakan yang tadi dia panggil sirah. Sirah ni kena jelas lah. Biasa sirah wakaf dalam bentuk kertas kontrak ke, it depend lah. Okey. Kena ada tu, kena jelas lah. Dan yang last sekali, yang akhir sekali ialah beneficiary. Penerima siapa manfaat. Yang penerima wakaf itu. So 4 ni kena jelas. Salah satunya tak jelas, maka dia boleh jatuh tak sah lah. Tak sah. Macam semayang lah. Rukun tak cukup, tak sah lah semayang. InsyaAllah lah. You nampak kalau atas dunia nampak dan sah kan. Tapi sebenarnya insyaAllah itu ada benda yang tak kena lah. Yang kita kena tengok balik lah. Okay, balik pada Asif tadi, endowment. Interesting endowment ni. Ni pun endowment sangat ni lah. Banyak scholars Islam, Muslim scholars yang mengatakan bahawa wakaf dan endowment dua entiti yang sama. Ramai. Ramai. Scholars yang mengatakan sebegitu. Muslim scholars. Termasuk Muslim scholars lah. Termasuk Muslim scholars. Termasuk scholars Muslim yang hebat.
Saya tak mahu sebut nama-nama dia orang lah. Tapi memanglah kalau saya sebut nama dia orang kenal lah. Okay. Kemudian dia mengatakan bahawa wakaf dan endowment merupakan dua entiti yang sama, yang serupa lah. Tetapi pada saya, ini saya pada pandangan saya lepas saya belajar wakaf ni, wakaf dan endowment ni merupakan dua entiti yang sangat berbeza. Umpama langit dengan bumi. Okay. Saya ambil yang paling simple sekali. Apa fundamentalnya? Wakaf ini asasnya ialah Al-Quran, hadis, ijma' ulama. Endowment asasnya ialah the doctrine users and trust. Doktrin apa tu? Users and trust. Users and trust. Okey. Satu yang yang Allah suruh, satu yang manusia buat. Kan dah beza tu. Beza sangat dah. Tu lah. Kan? Yang kedua, wakaf ini dia kena wakaf lahir 500 tahun sebelum lahirnya endowment. Wakaf lahir 500 tahun, lepas 500 tahun baru lahirnya endowment melalui konsep trust. Trust, okey. Dan yang ketiga, yang paling penting, yang paling umum sekali, wakaf ini milik Allah SWT. Okey. Bukan, sedangkan endowment adalah milik trustee. Pemegang amanah. Pemegang amanah ni saya nak buat ceritalah satu apa ni yang saya dengar yang saya diberitahu satu padang hoki ni pegang oleh trustee, dia buat lari, trustee sign 3 orang, hilang tanah padang golf padang hoki tadi. Okey. Kan? Wakaf boleh tak? Tak boleh. Dan yang paling penting wakaf, dia kena Islamic compliance. Syariah. Itu sekali. Kan? Contohlah, katalah Daniel you pergi ke on the way ke masjid tu, you jumpa duit jalan. Jumpa RM10,000. Banyak RM10,000. Daniel orang baik. Aku jumpa RM10,000, bagi 2 lah kata dia. RM5,000 aku nak wakafkan masjid. Kan? RM5,000 masuk paket. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Sebab bukan hak kita. Betul. Endowment boleh tak? Boleh. Okey. Tak ada ni, tak ada isu. Kan? Ataupun adalah kita kata si A ni orang Islam lah, dia pergi ke Genting Island. Menang. Dia main termenang pula. Termenang. RM100,000. Dia orang Islam kan, misalnya hati dia baik. Cuma dia termain, dapat RM100,000. Aku nak bagi kat masjid lah dia. Kat masjid lah, nak bagi kat anak yatim lah. Nak bagi kat RM50,000. RM50,000 aku ambil. Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tak syariah compliance. Tak syariah compliance. Kalau endowment boleh tak? Boleh. Boleh. Selagi dia benarkan undang-undang, buatlah. Kan? Selagi undang-undang mengatakan boleh, boleh lah. Kan? Tapi wakaf tak boleh. Allah tak boleh Allah kata. Mesti hak engkau. Dia harta individu. Harta individu. Kalau company nak mewakafkan, contohlah macam Rakam Dunia nak wakaf, tadi doktor dah bagi dah, tapi in detail kita ambil contoh Rakam Dunia, kita ada RM10,000 untung untuk tahun 2025, amin insyaAllah. RM5,000 memang kita nak wakafkan. Boleh lah. Atas persetujuan bersama lah. Sebab ada syarikat kan. Syarikat persetujuan lah. Persetujuan lah. Doktor, sebelum kita berehat saya ada, sebab dekat tangan saya ni ada 2 paper. Ada 2 paper doktor. Yang saya nak sentuh buat masa sekarang ni adalah The Influences of Colonization on the Perception and Practices of Wakaf. Right? Dan dalam paper ni doktor ada menampilkan beberapa contoh bagaimana kerajaan-kerajaan lama, especially kerajaan Turki Uthmaniyah, dan jurnal tulisan orang-orang lama termasuk Ibnu Battuta, Sultan Murad Sultan Murad II kan. Sultan Murad II. Dia menuliskan terlalu banyak aplikasi wakaf yang berlaku pada zaman itu, which is zaman kegemilangan lah. Okey, dan saya nak sebutkan sikit untuk pengetahuan semua. Berdasarkan findings oleh Evedi, ada 3,339 Turkish wakaf di Bulgaria. Termasuklah 142 universiti, 273 jambatan, 16 caravanserai iaitu R&R, dan lain-lain iaitu terdiri daripada public fountain. Public fountain perigi doktor? Yang bulat, benda bulat tu, yang ada fountain. So maknanya orang boleh datang ambil air percuma lah.
Boleh juga, tapi biasanya kalau biasa public fountain ni dia guna untuk mengurangkan panas. Tujuan dia. Arkitek dalam Islam lah. Okey. Dekat bangunan mesti ada kan. Saya ingat fountain ni untuk hiasan cantik. Itulah, ingat untuk estetik wise je. Bukan. Okey, ada function. Islam datang dengan betul. Kan. Hebat kalau kita tengok arkitek kita ni memang dahsyat dah. Okey, saya teruskan. Public fountain dan juga perpustakaan. Right, kubur bangunan semualah. Okey, kemudian saya petik lagi tulisan daripada doktor, artikel daripada Chizaka, betul saya pronounce? Murad Chizaka. Chizaka ni pada tahun 1995 menulis berkenaan dengan wakaf in bursa pada tahun 1555 hingga 1823, menunjukkan bahawa kesihatan, pendidikan, makanan, gaji hakim di mahkamah tempatan, bayaran kepada lokap, maintenance bangunan wakaf, masjid, sewa-sewaan, agama, kebajikan dan khidmat sosial seperti repair jalan, bantu masyarakat membayar cukai, gaji seorang mutawali, kerja-kerja pembentungan paip dan seluruh pekerja pada zaman Khalifah Uthmaniyah semuanya dibiayai oleh hadiah dan duit wakaf. Bahkan Universiti Al-Azhar juga adalah wakaf. Jadi kan doktor, persoalan saya, bermakna setiap aspek kehidupan kita sebenarnya boleh dibiayai oleh wakaf. Is it correct? Betul. Ada, kalau kita ikut Profesor Yadavish daripada Turki, dia panjang lah disebut kan. Dia sebut daripada kita lahir tu, kita lahir di hospital wakaf atau di rumah wakaf, besar di rumah wakaf, kemudian mendapat pendidikan wakaf di sekolah wakaf, mendapat kerja dibayar oleh gaji wakaf. Kalau kita mati pun nanti dikuburkan di kubur wakaf. Daripada kita lahir sampai kita mati, wakaf. Maksudnya kalau bahasa mudah faham, kalau betul-betul buat wakaf ni, tak ada orang susah miskin tak cukup makan lah. Correct. Itu yang hebat. Itu dia punya, orang kata tu dia punya ultimate ultimate vision. Dia nampak macam utopia, macam benda satu yang impossible lah. Tapi sebenarnya kalau buat dia jadi. Saya ambil contoh mudah. Exactly, utopia. Selalu saya buat teka-teki Saya buat teka-teki sikit lagi ni lah. Apakah pasaraya mall yang paling besar kat dunia? Kalau Asyik dah dengar, tak apa, mungkin yang lain mungkin boleh jawab lah. Apakah pasaraya ataupun hyper mall yang paling besar di atas muka bumi di dunia ni lah? Apa dia? Kalau Daniel ataupun Nabil boleh fikirkan. Kalau saya sekarang yang terfikir ada dekat Dubai, apa nama? Dubai kan? Dubai yang besar kan? Dia ukur dari segi jumlah outlet yang ada, square feet dia, betul kawasan dia. Okey. Kalau ni? Daniel? Saya tak tahu, tak pernah tahu. Tak pernah terfikir. Malaysia banyak yang besar-besar tu. Betul. Sebab kita oversupply satu masa dia orang utama pun pernah jadi third ke fourth paling besar di dunia sebenarnya. Dan saya difahamkan yang IOI kita ni yang terbesar di Asia Tenggara. Betul. Ujung tu ujung 2 km. Kan? 2 kilo Yep. Besar. Maksudnya brisk walk dah lah kalau ujung itu. Besar. Jalan 10 kali dah. Bekak paling best lah tu. Dan saya lihat data Google lah yang saya lihat yang paling besar selain Dubai tu di China sekarang ni. China okey. Dia ada 2,300 outlet. Okey. 2,300 outlet. You bayangkan you nak nak shopping nak pergi beli belah, nak beli barang di 2,300 outlet yang ada. Kan? Tapi kalau isteri saya dia boleh. itu kelebihan orang perempuan tu. Itu kelebihan orang perempuan. Dia tunggu kat luar kan. Dia boleh pergi satu. Saya tak boleh. 2,300. Dan saya nak beritahu tuan-tuan dan juga para pendengar kita lah. Tahun 1461 sebuah pasaraya dibina di Istanbul namanya Kapala Çarşı. Kapala Çarşı 1461. Berapa tahun? 600 tahun lebih dah kan? 630 tahun lah lebih kurang. Dia ada berapa outlet? 4,400 outlet. 4,400 outlet pada tahun 1461. Dalam tu juga ada 2 masjid. Ada berapa gate? Ingat 16 gate ke? Kalau kita pergi tu sesat. Ya. Betul. Macam satu bandar dah. Satu bandar dah. Berapa tadi doktor? 4,400 kedai outlet. Tahun berapa? 1461 lagi. Ada lagi tak? Ada. Kenapa ada? Sebab dia wakaf. Selama-lamanya. Uish. Outlet tu bertukar orang je yang jual. Kita bayangkan 4,400 saya buat calculation kali dengan 5,000. Itu waktu saya pergi tu. Dah dekat 20 tahun dah. Dia boleh dapat income dalam 2 tahun dekat 1 bilion.
Subhanallah. RM400, 400 kedai kali dengan RM5 sebulan. Oh, sebab sewa satu outlet tu RM5,000. RM5,000. Itu kalau RM5,000. Ya. Kan? Kalau RM5,000. Tapi tempat tu tempat yang spot untuk tourist spot tu. Takkan RM5,000. Korang RM10,000. Kan? Lepas tu 1 bilion yang dia generate tu dikembalikan kepada masyarakat. Dengan bentuk buat bangunan, buat masjid, ikutnya dia tetap kan. Yang dia ikrarkan lah. Yang dia syirah tadi. Okay? Dan saya lihat juga, ini my study juga dalam kita ambil contoh 400 kedai ni, kita ambil 2 orang satu kedai. Okay. Selama 20 tahun dia bertukar. Okay, dia meninggal apa semua. Tempoh pertukaran tadi, turnover tu saya nampak selama 600 tahun ni, satu wakaf ni dah melahirkan 180,000 usahawan. Subhanallah. Dan yang paling saya envy sekali yang saya rasa envy lah. Envy ni dia bukan dalam terma jahat lah. Bukan jealous lah. Bukan jealous lah. Dia positif lah kan. Dia positif kan. Orang yang awal yang mewakafkan sehingga terbenarnya kapasitasi tadi dah meninggal lebih 100 tahun, pahalanya masih merah mengalir. Masih merah mengalir. Ini yang orang Barat takut. Betul? Ini yang Barat takut ni. Kan? Macam mana orang Islam kalau kita lihat contoh saya ambil contoh saya di PNB di PNB kita kata kalau wakaf di ASNB PNB ni minimum RM1,000. Okey. RM1,000 you boleh berwakaf dengan PNB, dengan ASNB lah. You rasa mahal tak RM1,000 tu? Mahal lah kan? Mahal kan? You rasa mahal tu, ramai yang berwakaf sampai RM1 juta. Dekat PNB? Dekat PNB. Ramai mampu yang untuk mewakafkan sebanyak RM1 juta. RM1 juta daripada dana dia. Subhanallah. 1 million. Logik tak? Tak logik. Ada tak? Ada. Ramai pula tu. Ramai. 3 tahun PNB kami dah kutip 82 juta. Tapi untuk wakaf ni dia memang kena sebut nama kan. Kita tahu siapa yang pewakaf kan. Dia tak boleh rahsia-rahsia kan. Tak boleh. Dia macam kalau sedekah dia boleh rahsia lah. Sebab baik ni kena beritahu lah. Sebab kita nak jalankan tunai amanah dia. Ya betul. Okay. Amanah. Dan dia boleh beritahu. Kalau tak buat, you boleh tegur. Itu hak you. Dan saya contoh di Gontor Gontor masa peringkat awal Gontor seorang hamba Allah ni wakafkan tanah dia 200 ekar. Logik tak? Tak logik. Tapi ada. Ada logik lah. Ada logik lah. Tak nak tunjuk kita tak yalah. Logik tapi berlaku. Kenapa? Kerana wakaf. Kenapa nak dapatkan pahala yang berterusan? Ya. Itu je. Doktor pernah mention pada saya bahawa kita akan potensi ataupun simulasi yang doktor buat, kita mempunyai potensi wakaf yang capai 2 trilion. 2 trilion ni ringgit ke USD doktor? Ringgit dah. 2 trilion ringgit hanya di Malaysia ataupun global? Malaysia sahaja. Simulasi? Bukan simulasi, ini data. Data. Okey, kita akan kupas bab tersebut. Tetapi untuk itu kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini.